Nama saya Marni binti Bani, berumur 45 tahun, tinggal di Kampung Raja, Cameron Highland. Saya tinggal di sini dah 15 tahun. Saya berniaga dengan suami, macam-macam jenis perniagaan saya dah cuba. Tapi sekarang saya tinggal berniaga di kedai makan lah, sebab suami saya tak berapa sihat, jadi dia tinggal di kampung. Hanya saya tinggal di sini dengan anak-anak je. Anak saya 2 orang, masih belajar. Suami saya tak berapa sihat, jadi buat sementara ni sayalah yang masih menanggung anak-anak saya. Okey, sebelum ni saya ada menerima dana bantuan IKASih. Dengan bantuan dana IKASih ni dapat membantu keperluan harian saya bersama anak-anak dan juga menguruskan perniagaan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tok Wan, Kerajaan Negeri Pahang dan PASPA di atas sumbangan yang telah diberikan. Nama saya Sahil bin Haris, umur 44 tahun, tinggal di Kampung Lalang, Penjung, Kuala Lipis, Pahang. Saya bekerja sendiri, lepas tu adalah buat niaga sikit pasar malam, niaga nasi lemak, cuci udang macam tu. Saya ada penyakit darah tinggi, ada buat rawatan di hospital Kuala Lipis lah. Sekarang keadaan terkawal lah. Anak saya ada 4 orang, 3 masih belajar, tengah belajar, dan seorang lagi umur 2 tahun. Sebelum ni saya pernah ada dapat dana IKASih. Duit tu saya guna untuk beli barang-barang perniagaan kecil-kecilan ni. Dana IKASih ni dapat membantu saya dan keluarga saya. Terima kasih kepada Tok Wan, Kerajaan Negeri Pahang dan PASPA kerana telah memberi sumbangan dana IKASih ni, dan dana IKASih ni sangat membantu saya. Nama saya Kamarudin bin Samad, berumur 47 tahun, tinggal di Kedah, Temerloh. Saya mewakili abang saya yang bernama Sirajuddin bin Samad, berumur 62 tahun, yang tergolong dalam golongan OKU disebabkan pendengaran dan juga tidak boleh bertutur. Abang saya bekerja sebagai seorang penoreh getah, sementara isteri dia suri rumah sepenuh masa. Dia menghidapi penyakit kencing manis dan selalu membuat rawatan di klinik kesihatan Kedah. Abang saya ada menerima dana IKASih. Dana IKASih itu digunakan untuk membeli keperluan harian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tok Wan, Kerajaan Negeri Pahang dan PASPA. Dana IKASih ini banyak bantu abang saya dan juga isteri dia. Terima kasih di atas sumbangan ini. Masjid ada terima dana IKASih. Duit itu untuk keperluan harian, lepas itu untuk buat rawatan klinik lah, ulang alik ke klinik. Terima kasih Tok Wan, Kerajaan Negeri Pahang dan PASPA di atas sumbangan.